Hai, Assalamualaikum. Saya Umi Suraya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hazrina. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Fatin Fatisha. Dan hai, Assalamualaikum. Saya Ana Syafika. Dalam video hari ini, kami akan menunjukkan sebuah sketsa keburukan teknologi kepada kanak-kanak. Hai, saya Suraya. Saya akan memegang watak sebagai mama kepada Hazrina. Hai, saya Hazrina. Saya sebagai anak kepada mama. Hai, saya Alia. Saya memegang watak sebagai mami kepada Fatin. Hai, saya Nur Fatin Fatisha. Saya memegang watak sebagai anak kepada Alia. Hai, awak. Hai. Hai, mana awak dapat phone ni? Phone ni mama saya belikan. Mana phone awak? Mak saya tak bagi saya main handphone. Oh, kenapa? Best lah main telefon kalau tengah bosan. Kita boleh tengok internet ke, kita tengok YouTube ke, main game ke. Kesiannya awak. Tengok saya dapat telefon. Mahal pula tu mama saya belikan. Untunglah. Ya, memang untung. Baik ni saya minta kat mama saya lah. Pergilah awak minta awak pujuk merayu kat dia, okey? Okey. Bestnya ada telefon. Bila lah nak ada phone sendiri Mama. Anak mama dah balik sekolah. Nak bagi tahu ni. Ya. Tadi ada kawan bawa phone ke sekolah. Ya ke? Mak dia bagi dia handphone? Adik ni nak handphone macam dia. Tak boleh. Kan mama tak pernah bagi handphone dekat anak-anak mama. Tapi adik nak juga. Tak boleh. Alah, adik nak juga. Adik, handphone tak elok lah adik untuk adik. Tahu tak banyak keburukan handphone tu adik. Contohnya adik nanti sakit mata, rabun. Lepas tu adik tak nak buat kerja sekolah. Lepas tu adik nanti tidur lambat. Banyak yang tak elok daripada yang elok tau handphone tu. Kalau macam tu adik nak juga main telefon macam kawan. Takkanlah mama tak kasih. Dah lah. Masuklah. Adik! Tak sukalah dengan mama ni. Asyik nak marah je kerja. Bukan nak beli telefon ke apa ke. Kawan semua dah ada telefon. Adik bilalah nak ada telefon sendiri. Ya Allah, manalah anak aku ni dah lari. Salah ke keputusan aku tak nak bagi handphone dekat anak aku? Kan tak elok handphone tu untuk budak-budak. Tengok sekarang dah pukul berapa? Alah, Mami nak main lagi. Tak boleh main telefon sekejap-sekejap je. Tak boleh main selalu. Meh, dekat mami. Yelah. Nah. Mami kita pergi jalan-jalan. Jom. Rina. Rina, Itu kawan adik. kenapa kawan adik duduk sorang-sorang kat situ? Tak tahu? Jom kita pergi jumpa dia. Jom. Apa awak buat kat sini? Saya lari rumah. Lari rumah? Kenapa sampai Rina lari rumah? Kak mama marah. Tak bagi beli telefon macam korang. Ya Allah, sebab tu ke? Rina cemburu dengan anak anti ke? Cemburulah juga. Allah Rina, anti bukan bagi anak anti main telefon selalu. Anti hadkan masa dia. Ada masa anti bagi, ada masa anti tak bagi. Apa mami saya cakap? Awak tak boleh buat macam tu kat mama awak. Awak patut minta maaf kat dia. Mami saya pun sebenarnya bagi saya main telefon kejap-kejap je. Tapi awak selalu main handphone kan? Mana ada? Saya bawa sebab saya nak telefon mami saya. Itu pun anti dah rampas dah telefon dia. Oh, begitu. Kalau macam tu, saya nak minta maaf kat mama saya balik lah. Boleh? Itulah patutnya. Aduh, manalah anak aku ni? Manalah dia pergi? Apa dia makan? Dekat manalah dia sekarang? Mama. Anak mama dah balik. Duduk. Adik pergi mana? Minta maaf sebab tadi adik terjumpa Mami Fatin. Jadi nasihat dekat adik juga pasal tadi si Fatin ni pun tak selalu main handphone. Jadi adik rasa adik pun nak jadi macam dia juga. Tapi boleh tak adik nak main sikit-sikit je? Okey, asalkan adik dengar cakap mama, okey? Okey. Sebenarnya dari kisah kami ni, kanak-kanak tak boleh menggunakan telefon. Kanak-kanak tak boleh main phone tanpa had. Kita juga boleh main telefon tapi kita juga kena ada masa separuh fokus kepada pembelajaran, separuh juga untuk main telefon. Tapi juga tidak boleh main selalu.